Welcome back to the Munchies, where we explore the world's most fascinating culinary traditions. Sushi? You mean that stuff with the rice and the raw fish? But it's cold. Exactly, Luna, and it's all about the texture, darling. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. اللهم لك الحمد وليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن قول لا يسمع ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya dan untuk selamanya, bila kita sama-sama bersyukur, berkasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi kita kesempatan, ruang dan peluang yang terbuka yang sangat banyak untuk sama-sama kita memperbaiki diri kita, sama-sama kita mengabdikan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara ada lagi masa, sementara ada lagi peluang ini, perbanyak kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala itu akan menambatkan nikmat yang sedia ada, memperbanyakkan, menambahi nikmat yang sedia ada dan menjauhi kita daripada segala musibah, daripada langit dan bumi. Dengan sebab banyak kita syukur pada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima Alhamdulillah. Dan berterima kasihlah kita kepada rakan-rakan kita, kawan-kawan kita yang memberi sokongan kepada kita, sentiasa memberi motivasi kepada kita dalam masjid, yang terdiri daripada pengurusi ahli jawatankuasa kan, dan pegawai-pegawai masjid Ar-Rahman yang betul-betul lumus, tak pernah rasa penat, tak pernah rasa putus asa untuk mengimarahkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah amal ini semua akan diganjari, akan dilipati oleh Allah Ta'ala dengan tambahan nikmat dan rahmat yang berkekalan di dunia dan akhirat, insyaAllah. Amin, amin. Jadi insyaAllah pengajian ataupun pembelajaran musyafahah Al-Quran Al-Karim dengan riwayat Hafal Asim itu sudah masuk ke surah apa, tuan-tuan? Surah satu Waqiah. Lima 36 ayat nombor 51. Betul, okey. Suratul Waqiah. InsyaAllah jangan kita tidur selagi tak baca Waqiah kan. Itu antara asbab untuk menjadi kaya raya di dunia dan akhirat, insyaAllah. Jangan tidur kan, utamakan Waqiah dulu daripada overtime kita, utamakan Waqiah kita dulu daripada saham ke, bisnes online ke, side income, passive aktif kita kan. Kita akan ada kan sumber gaji daripada gaji aktif yang kita kerja hari-hari kan. Ada yang pasif, pelaburan itu pelaburan ini yang halal syarak, dan ada yang sampingan, side income. Tiga semangat ni, tiga pencarian mata ni. Jadi jangan lupa diselitkan juga itu. Yang paling penting itu suatu Waqiah, melebihi ketiga-tiga tadi.
Kerana sana waqiah ini memang ada janji, kan, kepapaan akan lari, hilang jauh daripada kepapaan bagi mereka yang mengamalkan suatu waqiah setiap hari, insya-Allah. Boleh tuan-tuan ibu ayah jadi waqiah itu kena baca hari-hari lah kalau rasa-rasa nak jadi orang kaya dunia dan akhirat. Okey, ketika mana ditanya oleh Abu Darda, apa yang kau tinggal pada anak kau, kan? Abu Darda kata, aku tinggal mereka ini, wasiat mereka untuk baca waqiah hari-hari. Abu Darda tak tinggal harta banyak, semua wasiat pada anak dia, jangan tinggal waqiah hari-hari, kan. Okey, kita masuk pada ayat yang ke-51, insya-Allah. Tuan-tuan ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kena ingat setiap apa jua amal kita itu yang berbentuk hatinya, yang membentuk lisan dan perbuatan, khususnya yang bentuk lisan dan perbuatan ni lah, kan, dia ada 3 syarat sebelum ianya menjadi kriteria untuk diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak. 3 syarat yang kita kena usaha dan ikhtiar, yang kita kena jangan terlepas pandang dan sebagainya, kan. Yang pertama itu akidah yang sahih, Ahlussunnah wal Jamaah, betul iman seorang itu, kan. Yang kedua, fiqhnya betul. Dan yang ketiga, mencapai keikhlasan untuk berbuat satu amal walaupun dengan satu kalimah Allah, kan. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Itu lafaz Allah saja 3 syarat. Nak diterima tak terima 3 syarat sebelum Allah terima. Yang pertama apa? Yang pertama, yang mengucapkan itu mestilah akidahnya betul. Orang kafir tak diterima walaupun sebut Allah. Macam contohlah, kan. Yang kedua, fiqhnya. Ketika sebut Allah itu, fiqhnya ialah betul makhraj dan sifat ketika menyebut hurufnya. Betul hurufnya. Allah, bukan Allah. Allah salah, kan. Allah hanya betul. Tebalnya, kan. Fiqhnya tu makhraj huruf. Dan yang ketiga, kalau ada ikhlas, insya-Allah 3 syarat ini itu di dalam harapan untuk Allah terima. Tapi kalau 3 syarat tak dipenuhi, jangan mimpilah untuk kita mengatakan bahawa amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesimpel sebutan huruf Allah itu pun memiliki 3 syarat. Apatah lagi yang lain-lain yang bentuk perbuatan, solat dan sebagainya, itu kan samalah maknanya, fiqhnya, ikhlasnya dan akidah yang betul. Jadi untuk baca Quran ini pastikan untuk kita nak beramal, nak berwirid dengan Al-Quran, nak menjadikan Al-Quran sebagai tariqah kita, baca banyak-banyak, kan, sampaikan kita itu mencapai martabat muqarabah ilallah, kan. Baca Quran banyak-banyak ni kata ulama boleh sampai pada tingkatan martabat penghampiran kepada Allah Ta'ala. Jadi rasa Allah hampir, rasa Allah sentiasa awasi kita, kan. Takwa kita meningkat. Kenapa? Baca Quran walaupun tak faham saja. Nak sampai tahap tu, tuan-tuan, nak dapat 1 huruf 10 kebajikan yang dijanjikan oleh Rasulullah. Alif lam itu 1, lam 1, mim 1, alif 10, lam 10, mim 10, kan. Itu memerlukan fiqhnya yang betul, iaitu pastikan setiap huruf yang kita baca itu menepati makhraj huruf, sifat huruf yang betul mengikut panduan yang ditunjukkan oleh ulama-ulama tajwid qiraat kita, kan. Jadi sebab itulah kita berada di masjid ini hari ni, malam ni, kan, nak membetulkan bacaan kita, insya-Allah. Lepas tu barulah kita boleh nak amal suatu waqiah malam-malam, insya-Allah. Yasin ni pagi hari, insya-Allah. Sajadah, kan, al-mulk sebelum tidur, kan, dan lain-lain lah bacaan, insya-Allah. Okey. Ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ta kena tebal. Jadi Melayu setan terus, kan. Perangai macam setan, bukan setan makcik, syaitan, kan. Syaitan, tebalkan ta tu, kan.
Syaitan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tebal. Kan? Syaitan tak? Syaitan. Tebal kan? Pastikan isti'adzahnya betul. Barulah isti'adzah itu nanti menjadi senjata yang kuat untuk menghancurkan syaitan yang ganggu kita. Kan? Syaitan kalau dengar isti'adzah orang mukmin, dia akan hancur lebur, tuan-tuan. Lari, tak boleh duduk diam kan. Jadi pastikan isti'adzah itu betul. Nanti kalau kita bawa kereta takut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sahaja. Malam-malam tiba-tiba rasa perasaan takut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sahaja. Kan, hari ni nak pergi kubur, rasa rindu dengan mak ayah kita, pergi kubur, nak tunggu esok, lambat sangatlah. Hari ni, malam ni pergi depan ni, rindu dengan mak ayah, tiba-tiba rasa ni macam a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan, betul makhrajnya akan menjadi senjata yang ampuh untuk menghancurkan syaitan. Boleh tuan-tuan penting itu. Okey, zal dah keluar. A'udzu, dah keluar dah. Zu. A'udzubillahi minasyaitan. Syai salah. Syai tu teh. Syai kan? Syai tu teh tarik. Syai. Syaitanir rajim. Ra tebal. Nir rajim. Tutup mulut. Tutup mulut. Jim. Okey. Betul. Okey. Thumma innakum ayyuhad-dallunal mukazzibun. Di ayat 51 ni agak susah sikit. Sebab apa? Sebab banyak mat pula sini. Yang paling sukar itu mat lazim kalim muthaqqal pada perkataan ad-dallun. Tu 6 harakat tuan-tuan kan? 6 harakat. Jadi mat lazim kalim muthaqqal jangan kurang 6, jangan lebih 6. Kita ni suka kata jangan kurang 6. Tapi terlebih sampai 10 harakat pada baca. Nampak? Al-Fatihah lah kan. Jenuh pesan. Mungkin ustaz-ustaz ni tak rasa bosan nak tegur kan. Tuan-tuan pula jangan rasa bosan nak diteguri pula kan. Terima saja ustaz tegur. Jadi 6 harakat tuan-tuan. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. 6 saja. Ba 6. Timbang dengan apa? Timbang dengan perkataan ya Musa. Boleh? Ya 2 harakat, mu 2 harakat, sa 2 harakat. Ya Musa dallin. Nampak tak? Kita baca berapa harakat? 10. Cuba perhati tengok. Kan? Balik karang jadi imam kat rumah lah kan, pasang kuat-kuat sikit. Cuba tengok Fatihah kita Dall itu 10 harakat. Panjangnya amat-amat. 6 harakat saja. Waladdall. Cukup. Ya Musa. Cuba ikut. Ya Musa. Ya Musa itu timbangan untuk dallin. Boleh? Ini kadang-kadang wairil maghdubi alaihim waladdall. 10 harakat. Kan? Hati-hati kan? Jadi hati-hati. Salah tuan-tuan salah. Itu yang ditegur oleh Dr. Amin Suaid, seorang qurra, ulama qiraat tajwid daripada Seria asalnya yang bermukim di Madinatul Munawwarah. Kan? Syaimah ni tegur tu lah, kata timbang dengan ya Musa dallin. Kan? Ya Musa dallin. Gitu. Boleh tuan-tuan. Jadi ketika meneguri seseorang yang salah sebut ra saja, dia kata ra jangan lebih-lebih. Kan? Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ra lebih kan? Ittaqullah. Ittaqullah tuan-tuan. Macam buat dosa besar tu. Sebut salah sikit. Ra lebih. Ini bersama lah. Sampai 10 harakat. 10 harakat kan? Ittaqullah kan? Takwalah kamu akan Allah. Hati-hati kan, dipersoalkan, disalahkan. Terutama guru Al-Quran kan, lagilah kan. Jadi hati-hati. Ad-dall itu 6 harakat saja. Ya Musa
Dal. Boleh. Cumanya dalam ad-dallun ini, yang pertama, ketika nak masuk dal itu dia ada sifat istitalah. Thumma innakum ayyuhal itu sifat istitalah untuk dal. Sifat asli yang tak ada lawan. Kan sifat dia ada dua kan. Yang pertama sifat yang ada lawan. Apa yang ada lawan tu Ustaz? Hamas jahar. Kan hamas jahar. Syiddah rakha tawassut, infitah itbaq, kan. Itu sifat yang ada lawan. Tapi istitalah ni sifat yang tak ada lawan, seperti qalqalah, takrir, inhiraf, tafashi, safir, termasuk istitalah untuk dad sahaja. Yang kita kena datangkan sifat dia itu ketika menyebut dad, seperti bunyi apa? Dia asalnya hasil bunyi itu daripada geseran lidah, tepi lidah kiri atau kanan. Orang Parik panggil temering lidah kan, temering tuan-tuan. Kiri atau kanan ni yang disentuh ke gerham atas kiri atau kanan. Saya belah kiri, guru saya belah kanan. Syekh Abu Muhammad Allah Ta'ala belah kanan. Tuan-tuan mungkin belah kanan ke belah kiri, yang penting tepi. Kan, walaupun ada orang sebut dua-dua boleh. Kiri dan kanan bersentuh boleh, tapi susah kan. Tapi boleh buat bersentuh kiri kanan dua-dua boleh. Yang salah apa? Yang salah depan ni, seperti sebut dal yang ditebalkan. Salah. Okay, jadi pengambilan huruf, pengambilan suara huruf daripada guru ni memang ada sanad seperti Rasulullah SAW. Tak boleh kita nak ikut majoriti tuan-tuan kan? Sampaikan ada kajian kan, dia kata setelah dibuat kajian, orang Arab sekarang cenderung nak sebut dad ni menggunakan hujung lidah ni seperti dal yang tebalkan. Dibuat kajian dalam 1,000 orang responden sebut dad tu, kebanyakan orang Arab sebut dad itu menggunakan lidah yang depan ni macam sebut dal yang tebalkan. Jadi terus buat kesimpulan, hipotesisnya dad itu menggunakan menggunakan bibir di bahagian depan. Itu salah kan tuan-tuan, tak boleh. Kalau orang jahil macam mana? Jadi mesti kita ambil Al-Quran itu daripada gurunya, daripada Syekh Qurra, daripada guru tajwid, ulama-ulama tajwid. Di dalam mereka ini meriwayatkan daripada guru mereka ke guru mereka. Tak boleh Haji Sedap baca macam mana dad, contoh kan. Ustaz saya suka baca dad dekat sini. Betul lah tu? Salah. Macam lam juga kan. Lam kita baca belah kiri atau kanan kan. L ataupun L. Ingat tak lagi KL tu kan, KL kan. L tak boleh sebut depan jadi al. Nampak tak? Al sama tak? L lain kan. Al beza. Ini tak boleh kita nak ikut sedap orang ramai ataupun pelajar sendiri. Tak, guru kena tetapkan. Salah. Betul. Tajwid sangat straight. Dan tajwid itu dua saja, betul salah. Tak ada bacaan abang tadi tu dad tu kurang tepat. Tak. Betul ke salah? Itu je. Kan lahnul khafi, kalau salah dua. Jali khafi itu je. Dia tak ada tolerate. Tak ada bincang-bincang tak. Salah ke betul? Betul, alhamdulillah. Salah khafi ke jali? Tersembunyi ke terang-terang? Boleh tuan-tuan Okey. Jadi istitalah untuk dad, kiri atau kanan. Bunyi gitu. Kan macam bunyi break tu kan. Dia asalnya drag daripada bunyi seretan dad tu lah. Kalau teorinya, kajiannya, teorinya, sebab dad ni sama ada lidah kita tu daripada belakang ke depan, ataupun daripada depan ke belakang, tuan-tuan yang mana? Itu tak penting pun, cuma nak tanya lah kan. Tak penting pun, yang penting bunyinya. Yang penting letak dad itu kiri atau kanan. Sepanjang sisi daripada ni sisi, sepanjang sisi kiri atau kanan, hantar gerham atas kiri atau kanan. Kan, yang penting bunyi gitu. Tapi sama ada ke depan ke belakang tu, itu nak tanya saja kan. Saya rasa-rasa daripada belakang ke depan tu lah. Mungkin ada kita yang depan ke belakang dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Satu huruf ni rasa habis masa kita ni kan. Satu ayat ni panjang ni. Okey, satu. Yang kedua, 'na harakat.
Ya Musa. Yang ketiga, nak masuk lam, tuan-tuan. Nak masuk pada lam tu tasydid. Tak boleh ad-dallun lun lun. Bukan, tak boleh ad-dallun dalun, tak boleh. Tasydid kan, tekan sikit lam. Ad-dall dal, tekan sikit. Dallun. Cuba ikut. Sikit. Tekan. Jangan tekan kuat sangat. Ad-dall. Oh, itu kuat sangat tu. Ad-dall. Itu kuat sangat. Sederhana. Ad-dallun, tak ada tasydid. Ad-dallun, sederhana. Ad-dall, tekan tu kuat sangat. Jadi sederhana Okey. Yang terakhir al-mukadzibun, zal lidah keluar. Al-mukadzibun, al-mukadz, lidah keluar. Jadi untuk 3 huruf saja dalam Al-Quran itu, za, zal dan dha. Za, zal dan dha sahaja yang kena keluarkan lidah. Jadi zal keluar lidah. Kalau tak keluarkan lidah, dia jadi luzai. Macam ra yang titik tu. Salah. Al-mukazz, salah. Al-mukazz, lidah keluar. Al-mukadzibun. Yang terakhir, waw muncung. Bu muncung betul. Tak boleh al-mukadzibun, al-mukadzibu, bu. Al-mukadzibun muncung. Nak berapa harakat baca? 2, 4 atau 6 kan? Mad arid disukun. Cuma kena refer auzubillah tadi ustaz baca berapa harakat ustaz? Kalau auzubillah baca 4 lah dia. Kalau auzubillah baca 2, 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim 2. Jadi al-mukadzibun 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim 4. Al-mukadzibun 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-mukadzibun. Baca mengikut yang sebelum kan. Dia tak boleh tunggal langgang. A'udzubillah baca 2, ni baca 4, nanti karam baca 2 balik, tak boleh. Dia mesti sama kan. Gitu. Yang terakhir lagi, hati-hati ketika kita mematikan pada nun kan, al-mukadzibun tu, di samping kita kena muncung al-mukadzibu, muncung itu konsisten, berterusan sehingga matikan nun. Al-mukadzibu muncung betul. Muncung betul tuan. Tengok mulut muncul tak? Al-mukadzibun. Gitu. Bukan al-mukadzibun. Nampak? Dia bunyi apa ni? Imalah ke? Tashil ke? Apa benda tu? Wan tu. Tak pasal dengar kan? Itu takut dia termasuk bacaan Al-Quran. Kan Al-Quran kan ada bacaan imalah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ada taqlil. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kan? Ada ismam. Sui contoh ada. Ada bacaan ikhtilas. Ni'imah kan? Ada badal, ada ibdal dan lain-lain bacaan yang gharib. Jadi kalau tuan-tuan baca al-mukadzibun, itu bacaan apa? Adakah bacaan qiraat? Tak. Muncung konsisten sampai kita mati. Al-mukadzibun. Kan? Kalau tidak jadi al-mukadzibun. Itu apa tu? Kan, hati-hati. Pokoknya apa? Konsistenkan muncung sampai matikan nun. Okey. Habis ayat pertama tuan-tuan. Habis dah masa belum? Oh, ada lagi kan? Ada lagi. Ayat pertama. Okey, boleh jelas insya-Allah. Sebab dia ada banyak tu, mak lazim kalim musaqqal, zal, depan dia sa, summa tu dah keluar juga, summa kan gitu. Seterusnya la'akiluna min syajarin min zaqqum. La'akiluna min syajarin min zaqqum. Okey, la'akilu.
akilu. Itu mat apa tu? La akilu. Kenapa ustaz kata mat? Kita baca panjang. Kalau panjang mat lah, kan? Panjang kan? Mat lah. Mat apa nama dia? Pandai cerdik, masya-Allah kan, suka saya. Jangan ada kata mat asli lagi, mat tabi'i lagi, mat badal. Itu rasa bahagia dengar. Jarang orang biasa orang sebut mat asli, mat tabi'i, mat badal. Tahu mana Haji mat badal? Tahu mana mat badal tu? Hamzah mendali huruf mad iaitu alif. Itu jawapan dia. Hamzah mendali huruf mad. Au qaddima hamzu ala madi bada badal ka amanu wa imanan khuda. Kata Syekh Sulaiman Jamzuri kan. Kalau hamzah mendali huruf mad, alif waw atau ya, dipanggil sebagai mad badal. Mad badal. Di sini la hamzah mendali alif, mad badal. Jadi mad badal ni, mad badal dalam mazhab pula. Dalam riwayat Hafs Asim dibaca 2 harakat saja. Kan? Tetapi dalam riwayat lain macam Warash misalnya boleh baca 6 harakat, 4 boleh. Tu. Mad badal ni termasuk dalam bahagian mad far'i kita ikut. Cuma dalam konteks Hafs Asim tu dia hanya baca 2 harakat saja. Kan? Dan memang begitu. Tajwid mengikut qiraat. Kan, Asim ada tajwid yang tersendiri. Betul. Yang lain ni Pak ada tajwid yang sendiri, tak sama. Contoh dalam qiraat Asim tu, Hafs Asim khususnya, izhar ada 6 huruf kan. Betul. Izhar ki kan. Hamzah ha ain, hamzah ha kha ghain dan ha ain kan. 6 huruf. Nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ni izhar lah bacaannya. Cumanya bacaannya berbeza mengikut penekanan izhar. Hamzah dan ha itu tekan kuat, nyatakan betul-betul kuat. Ha ain sedang-sedang, ha ain sedang-sedang, kha ghain sikit tekan. Di sana contoh dalam qiraat tak ingat dah. Jajak. Bukan Abu Amru, Abu Ja'far. Dalam qiraat Abu Ja'far melalui periwayatan Ibn Wardan Ibn Jammas, izhar hanya 4 huruf saja. 4 huruf. Apa dia? Hamzah dan ha dan ain saja. 4 huruf. Kha dan ghain masuk dalam bahagian ikhfa. Kha dan ghain masuk apa? Huruf ikhfa. Jadi bila mati atau tanwin bertemu dengan kha dan ghain mengikut qiraat Abu Ja'far, itu baca ikhfa, dengung. Ghar contoh, man khafa contoh kan, baca dengung kan. Jadi tajwid mengikut qiraat, boleh untuk ibu ayah di mana taala. Jadi kita balik tadi, la akilu tu baca 2 harakat, mad badal kan. La akilu nun mati bertemu dengan shin. Nun mati bertemu dengan shin itu hukumnya apa? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ada 2. Yang pertama tebal, yang kedua nipis. Ini tebal ke nipis tuan-tuan? Demi dengung. Nipis kan? Nipis sebab apa? Sebab shin huruf istifal. Nama panjang untuk ikhfa hakiki yang nipis apa dia? Ikhfa hakiki bi ghunnah muraqqaqah. Nama panjang dia. Ikhfa hakiki bi ghunnah muraqqaqah. Ikhfa hakiki dengan dengung yang nipis apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf istifal, shin huruf istifal. Kan? Tapi kalau bertemu dengan huruf isti'la, khusus taqin qis, tolak kha dan ghainah kan, dia jadi tebal. Nun mati bertemu dengan huruf isti'la, huruf tebal jadi tebal. Nama penuh dia ikhfa hakiki bi ghunnah mufakhamah. Kan? Ni tuan-tuan kena hafal juga, saya nak tanya nanti kan. Esok lusa tu dan nantilah kan. Jadi di sini nun mati bertemu shin hukum dia apa? Nama dia ikhfa hakiki bi ghunnah apa? Kokoh muraqqaqah. Memang kita tuan-tuan jauh kita dengan bahasa Arab ni kan. Jadi kalau dengar pelik-pelik dah sebut. Kita tak erti bahasa Arab tu biasalah kan. Kita bukan orang Arab. Kalau orang Arab tak erti bahasa Arab tu kena ada masalah sikit kan. Orang kita bukan orang Arab tuan-tuan, jauh Nusantara dengan Arab jauh kan.
kita makan budu ni, mereka benci budu kan. Contoh durian kita suka, mereka tak, jauh. Jadi kalau tak boleh bersatu, biasa. Jadi ikhfa hakiki birunnah muraqqaqah. Muraqqaqah itu daripada tarqiq, nipis. Muraqqaqah. Cuba ikut ikhfa hakiki. Ikut ikhfa hakiki birunnah muraqqaqah. Muraqqaqah daripada tarqiq, nipis kan. Kalau tebal, ikhfa hakiki ikut birunnah mufakhamah. Mufakhamah itu bertafkhim, tebal. Jadi jawapan kena begitu lepas ni. Ni hukum apa? Terus ikhfa hakiki birunnah muraqqaqah mufakhamah, advance. Kan, jarang-jarang orang boleh sebut dengan betul tuan-tuan kan. Kalau boleh sebut begitu, mana advance. Kan? Berbaloi lah, dah 2-3 tahun belajar tajwid, bukan 2-3 tahun. Daripada ditubuhkan awal-awal mazhab ni, memang kena tajwid berlangsung sampai hari ni. Takkan tak ada pertambahan kot, maklumat dan sebagainya kan tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi numati betul syin ikhfa hakiki berkunang muraqqaqah, dengunya mesti nipis. Tak boleh la'akiluna myasha, tak, nipis. La'akiluna min syajarin min, gitu. Dan ikhfa hakiki ni memang bacaan runnahnya, dengungnya ini agak sukar dan sangat sensitif kalau kita tak jaga lidah kita. Dia boleh jadi ikhfa birunnah kan, dia boleh jadi ikhfa dengan dengung, betul. Contoh bila seseorang tu baca ikhfa dengan meletakkan lidah ke gigi, dia jadi min, itu dah dengung lah tu kan. Min, tak, min. Cara sebut macam mana? Step yang pertama, dia banyak step lah, susah ni kan. Yang pertama, rapatkan gigi. Yang kedua, lidah jangan duk menyebuk, lidah tarik ke belakang. Lidah tarik ke belakang, tergantung-gantung, tarik ke belakang, jangan sentuh gigi. Kedua. Yang ketiga, bawah suara kita, rapat gigi. Kalau tuan-tuan tak ada gigi tu, kena pergi tempah gigi palsu lah tuan-tuan, insyaAllah. Jadi kita tempah gigi palsu tu kerana Allah, berbaloi dan berpahala sangat-sangat. Kenapa? Sebelum ni orang tempah gigi palsu tu tak ada niat apa-apa kan. Tempah lah, gigi tak ada ustaz. Apa niat haji tempah gigi? Tak ada niat apa-apa. Lepas ni kita tempah niat gigi tu apa? Nak baca Quran baik. Doktor kata kenapa haji tempah gigi? Nak bagi ikhfa, sebut dengan betul. Berpahala tuan-tuan. Kan? Seperti satu pengajian syekh kan. Ni syekh dengan anak murid tengah mengaji ngaji, tiba dia orang ketuk pintu. Itu kunci. Jadi pelajar tu nak buka pintu. Dia rentak tangan oleh syekh. Kau nak buka pintu ni niat apa? Wish. Niat apa? Niat buka pintu kan? Sampai situ sekali pun syekh tegur kan. Apa niat kamu buka pintu tu? Dia kata niatkanlah kan, semoga orang yang luar tu dapat masuk dalam iktikaf, duduk dalam majlis ilmu. Daripada kosong tak niat apa. Jadi niat tu penting kan. Sekecil-kecil simple niat tu memberti amalan kan. Niat itu memberti amalan orang mukmin. Niat buka tingkap kenapa kat rumah tuan-tuan? Nak dengar surah azan, muazzin azan di Masjid Ar-Rahman ni, biar dengar masuk dalam rumah, dapat angin dan dapat pahala kan. Itu niat je. Okey, min syajarim idgham al-ghunnah kan. Idgham al-ghunnah tanwin betul dengan mim. Tanwin betul dengan mim, idgham al-ghunnah. Syajarim, idgham ada berapa huruf? Idgham ada berapa huruf? Ulang kaji balik ni. Idgham ada berapa huruf? 6 kan? 6 kan? Apa huruf idgham? Pending banyak kita ni. Yarmaluna. Kena ingat tu. Huruf idgham ada apa? 6 apa dia? Yarmaluna. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Yarmaluna. Boleh? Ya, ra, yar, mim, lam, waw, nun. Yarmaluna. Idgham ada 6 huruf. Huruf idgham 6, yarmaluna. Jadi tanwin betul mim ni idgham apa? Idgham ada 2. Mal ghunnah bila ghunnah. Idgham mal ghunnah. Dan mal ghunnah tu beserta dengan dengung. Syajarim. Kan huruf idgham mal ghunnah berapa? 4. Apa dia? Yanmu. Tuan-tuan, yanmu. Ya, nun, mim, waw. Yanmu kan. Kita begitu. Kita ingat yang sifir-sifir saja.
Kan? Tak payah kira-kira lambat tuan-tuan. Hari ni orang nak 4G, 5G, tak ada masa dah nak apa. Nak kira-kira, kita ingat formula dia. Idgham yarmaluna ma'ghunna yanmu ya nun mim waw. Boleh? Jadi dalam bahagian idgham ni ada dua, naqis kamil pula dah kan. Idgham yarmaluna 6 huruf. Idgham al-ghunnah yanmu ya nun mim waw. Bila ghunnah lam ra. Naqis kamil sini. Masuk dengan sempurna ke ataupun tidak? Kamil. Kenapa? Sebab ada mim yang bersabdu. Jadi tanda kamil apa? Tanda kamil ni mim sadu. Ada huruf bersabdu, kamil lah. Syajarim. Apa makna kamil? Sempurna. Iaitu tidak tersisa sifat huruf pertama dan huruf kedua. Itu makna kamil, masuk terus. Kan? Masuk terus. Tanda dia apa? Sabdu di atas huruf mim. Syajarim. Tutup mulut rapat, tekan sungguh-sungguh. Kan? Syajarim. Kenapa Ustaz mention kena rapat, kena tekan sungguh-sungguh? Sebab di sana ada yang kena tutup mulut tetapi tak rapat, betul tak? Huruf apa tu? Ikhfa syafawi. Huruf apa tu? Idgham iqlab. Kan? Iqlab dan ikhfa syafawi. Tutup mulut, rapat jangan tekan. Ya, walaupun ada yang kata kena buka mulut sikit. Ya, tapi kita bincang kebanyakan ulama ataupun qurra yang mengamalkan bacaan ikhfa syafawi dan iqlab itu mulut ditutup dengan rapat tanpa tekan. Mim, kan, tak rapat tapi tak tekan. Itu ikhfa ataupun ikhfa syafawi ataupun iqlab. Tapi untuk idgham tekan sungguh-sungguh. Syajarim min zaqqum. Min numati bertemu zai apa dia? Rafa hakiki berunah muraqqaqah. Sebab zain huruf nipis. Zaqqum, qaf tebal zaqqum, 2, 4 dan 6 harakat atau 6 harakat. Ulang balik tuan-tuan. Kita ambil 2 ayat, kita ulang pada awal. Summa innakum ayyuhad dallunal mukazzibun. لآكلون من شجر من زقوم. Hasbukum. Cukup situ saja insya-Allah hari ini. 2 ayat saja. Tapi itulah kadang-kadang saya tak hurai langsung tajwid. Memang begitu belajarnya. Kadang-kadang tuan-tuan kena dengar banyak. Kadang-kadang kita lebihkan ilmu tajwid sebab at-tajwid wa naw'ani, tajwid ilmi wa tajwid amali. Tajwid itu 2 bahagian. Yang pertama teori tajwid, yang kedua praktikal tajwid. Jadi kalau ada guru yang baca berterusan tanpa syarah, betul juga sebab dia nak bagi kita banyak dengar, sebab dia nak menurunkan periwayatan bacaan dia, betul juga. Tapi ada guru tu 1 ayat je Ustaz ataupun 1 huruf saja berkejar-kejar, betul juga sebab dia masuk dalam bahagian teori tajwid. Tuan-tuan ibu ayah yang dimuliakan Allah SWT, cukup sekali itu saja insya-Allah. Jangan marah saya 2 ayat. Akan datang insya-Allah kita akan habiskan insya-Allah kan suatu waqiah ni. Semoga mendapat manfaat yang banyak tuan-tuan insya-Allah. Kan kita mendapat di kalangan hamba Allah yang dijanjikan oleh Rasulullah sebagai khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi profession ataupun kerjaya guru Quran ini adalah sebaik-baik kerjaya di dunia kan. Mengatasi kerjaya lain-lain, kerana Nabi disebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Beruntunglah kita kalau kita memiliki anak-anak, menantu, cucu-cucu, cicit-cicit kita yang menjadi guru Al-Quran, masya-Allah, ataupun setidak-tidaknya menjadi pelajar-pelajar yang sentiasa belajar Al-Quran siang, malam, pagi, petang. Dan semoga Al-Quran menjadi sahabat kita di dunia dan akhirat, peneman di kubur kita. Kita jumpa lagi insya-Allah pada pertemuan akan datang. Semoga kita lebih sihat. Kalau ada orang sakit di kalangan kita, minta Allah sembuhkan. Dan kita doa seperti Nabi bid'ah, Allah mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna.
Yang baik daripada Allah SWT sahaja, yang buruk daripada kelemahan saya sendiri, astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya bertaubat kepada Allah, dan saya minta maaf kepada tuan-tuan, ibu ayah kalau ada perkataan saya yang kurang sesuai, lajak kata, master dan sebagainya, maafkan saya. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقي أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jumpa lagi insyaAllah.